Assalamualaikum, selamat datang ke channel Harry Curry. Dalam video kali ini, aku bawa korang pergi PD untuk nak sambut birthday anak aku Lily dekat PD. Lepas tu aku akan bawa korang review Aka Hotel dekat PD. Memang cantik hotel ni. Lepas tu aku bawa korang pergi pantai yang tak ramai orang kat PD. Aku beritahu korang kat mana kau nak pergi. Lepas tu kita pergi makan best, makan malam, makan tengah hari yang ada kat PD ni. So kalau kau nak tahu kita orang pergi mana kali ni, apa aktiviti kita buat, jom. Daripada KL, kita orang sarapan dekat nasi kerabu kambing bakar Duke. Kalau korang yang kerja dekat Gombak, Batu Cave, lalu Duke setiap pagi tu, confirm makan bau. Bila dekat-dekat tol tu, bau asap bakar tu kuat gila. Sini dengan nasi kerabu dia memang sedap. Kambing bakar, daging bakar, lemak bakar, beratur weh. Bila perut dah isi, barulah kita orang boleh jalan dengan tenang. Layan jam kat Seremban pula. Kita orang ni memang gamble je, pergi tak ada apa booking, tengok semua dah full, jalan je. InsyaAllah ada rezeki adalah untuk kita orang bawa Lily grounding dekat pantai PD tu. Okey, sekarang kita orang dah sampai dekat Pantai Purnama. Kita orang sebenarnya tak ada plan langsung. Bukan tak ada plan. Kita orang tahu kita nak pergi PD, tapi tak ada booking apa-apa. Kita orang cari, banyak yang dah penuh semua. Kita orang decide untuk redah je. Kita orang jumpa satu green apa nama? Green Town Resort. Tapi kita orang tak booking sebab aku nak tengok daripada depan juga. Okey ke tak okey. Tiba-tiba nampak Aka Beach Resort ni dekat dalam booking semua penuh. Try tanya. Kosong. Ada kosong lah 2 bilik. So, kita dah booking siap. Datang tadi pukul 12 lebih. Alhamdulillah ada. So, kalau korang yang nak datang PD, tengok semua penuh, try je datang. Redah je dulu. Try tanya satu-satu. Yang aku dapat ni, Hotel Aka Beach Resort ni dekat Pantai Purnama. Pantai Purnama ni memang kita orang selalu pergi piknik dekat belah sana, belah-belah depan sikit. Sebab sini memang tak ramai orang. Dekat Aka ni lagilah tak ramai orang sebab dia macam penolok sikit lah, tak campur dengan Teluk Kemang ke apa ke. So nanti aku update bila dah check in, sebab check in pukul 3. Sekarang kita nak pergi cari makan dulu. Nak tahu kita pergi mana? Jom. Lily. Pukul. Yup. Setiap detik jadi memori jalanan. Tak perlu hotel bintang bertaburan, tepi sungai tenang jadi pilihan. Yang penting kita rapat bersama, bahagia mudah rasa menyala. Hari-hari jom cepat pergi, bawa senyum pecut hujung negeri. Lili ketawa masih tak di sisi, trouble funky terapi. Hari-hari hidup santai, langit biru jadi kanopi. Sedap juga. Dengan asam pedas sedap tak? Tu banyak pilihan, dia ada sotong. Asam pedas pun banyak pilihan. Lepas tu harga dia siap letak situ, so korang tak ada takut-takut lah. Nanti kan dia bagi yang mahal ke apa ke, dia tak ada cas tersembunyi, ada bayar dia siap-siap. Lepas tu bila kau duduk dia terus kira apa yang kau ambil nasi semua. Okey lah, senang. Dan tak ada mahal sangat. Lepas tu depan betul-betul dengan Teluk Kemang belakang. So apa yang kita makan? Kita makan asam pedas ikan tenggiri yang bahagian isi dia. Lepas tu ulam-ulam, telur masin dengan kuah kakuk, nasi putih, telur masin, nasi putih dengan bendi, ais sirap, ais satu, semua sekali RM26. Okey lah. 2 orang makan, lauk satu je lah. Satu sayur. Lepas tu parking dia pun banyak. Depan Teluk Kemang, waktu parking free.
Untuk pelanggan dia memang boleh masuk parking free. Makan dulu. Lapar. paling murni. Ya, lompat. Api unggun makin rancang menyala, malam berkelip bintang irama. Secawan kopi cerita lama, gelak tak henti jadi lagu bersama. Kadang hujan turun singgah sekejap, kadang panas perlu jatuh menitik cepat. Tapi semua jalan yang datang tu buat memori makin padu selalu. Bila lili dah besar satu hari, harap dia senyum. Assalamualaikum. Di setiap jalan yang kita dah lalui, dengan Kanan lampu dulu. dari di sisi. Okay, jom. Sudah nyanyi. Wah, view cantik. Hari ni kita orang nak buat room tour untuk Aka Beach Hotel, Beach Resort. Ini bilik superior. So ada 2 single bed. Kat sini dia dah bagi towel lah. Towel 2, ada tisu, tu kain lap kaki kot. So ada cermin, mini fridge, mini bar. Ada bagi kopi, ada bagi kettle. Toilet? TV. Okay lah, nice lah. Simple. Last minute, kita orang tak ada booking pun, kita orang tergah je. So toilet dia, ada shower room, ada toilet, ada toilet betul lah. Ada bagi itulah, sikit. Macam apa? Toiletry. Toiletries, yes. Yang best, paling best. Paling best, tengok ni, jom. Tengok view dia. Nampak laut guys, nampak laut. Wah, lihat tu. Kat bawah pun ada pool, nampak tak? Yeay, nanti lagi Lily main. Wow. Harga berapa? Harga dia RM308. Campur Tax? tax 300. Berbelas lah. Tak banyak pun. RM11 kot macam tu lah. So okey lah. Okey sangat lah untuk last minute. Walaupun tak ada booking. Yes. Siap bagi sejadah lagi. Bagus betul. Okay guys, enjoy. Okay, mari kita ni. Sekarang kita nak pergi pantai pula. Bagi Lily main pasir. Hai Lily. Jom main pasir. Jom. Hati-hati. So, sini memang include breakfast. Lepas tu petang boleh tengok sunset kat sini. Lepas tu dia ada sikit padang. Kalau korang nak buat aktiviti sini pun boleh. Ada barbecue pun boleh. Lepas tu pagar ni buka 7 pagi sampai 7 petang. Sahaja. Jom pergi pantai.
Okay, kita dah mandi. Mandi laut tadi. Dah bilas badan. Nak tengok kat belakang hotel ni macam banyak orang jual-jual. Oh, ada kereta. Macam banyak orang jual-jual di sini. Belah hujung sana macam ada kopi ni. Tengok ada apa. Support sikit. Ngantuk pula. Macam kok food. Macam itulah macam kok flut. Pagi-pagi enjin terus menyala, barang camping siap pada dalam kereta. Tak kisah jauh, tak kira mana, asal bertiga hati dan menyala. Aku Heri pegang stering di jalan, masih tak senyum jadi kawan perjalanan. Lili ketawa bila nampak awan, setiap detik jadi memori jalanan. Tak perlu hotel bintang bertaburan, tepi sungai tenang jadi pilihan. Yang penting kita rapat bersama, bahagia mudah rasa menyala. Hari-hari jom cepat pergi, bawa senyum pecut ujung negeri. Lili ketawa masih tak di sisi. Bubur ni kurang. Nah, Try sama kali. Sedap ni. Lembut gila. Ikan bakar sedap. Ini sos juga sedap. Tepung. Dia macam gini, start dia tepung banyak sangat. Batter dia macam thin tapi rangup. Rangup. Ini tepung. Ini udang. Ini tepung rangup. Udang bateri pula. Udang besar kan. Tak tahu korang dengar tak suara ni. Tapi aku dubbing lagi. Udang bateri dia. Ini pedas. Tapi tak sini je ni. Dia sini flow dia korang kalau datang sini kau flow dia. Seorang kena datang berdua. Seorang punya meja. Seorang pergi beratur kat ikan bakar tu. Kat ikan bakar tu kau beli ikan, beli sotong apa semua nak makan. Kat situ tu order makanan lain. Nasi berapa semua, air semua dekat situ.
Lepas tu nanti bagi tahu nombor meja. Daripada aku order tadi pukul 9. Sampai total semua tadi pukul 9.45. 9.45 barang makanan semua sampai. Mula-mula ikan bakar sampai awal tu 9.20. So agak sejuk sikit. Tapi puas hati lah menunggu lama pun sebab ramai kan. Tu biasa lah. Tapi makanan dia sedap. Bagi aku berbaloi lah tunggu lama pun. Orang pun banyak kata sedap. Aku tak percaya. Datang betul-betul sedap. Aku baru perasan dia punya kulit ikan tu dia bakar, dia tak bau sisik tau. So bila kau bakar, dia boleh bagi garingkan kulit ni tapi dalam tak hangit pun. Ni macam bakar bila kau pergi camping tu macam ni lah. Sisik tak payah buang. Ikan ni sentiasa rasa sedap. Kalau kita buang sisik, kita bakar, nanti dia terbakar dalam ke ni. Ni sisik boleh protect tu. So, makan dulu, bye. Okay, dah settle makan dekat Senandung. Senandung semalam. Senandung malam di Teluk. Senandung malam di Teluk. So total RM116. 81 sen. Udang berapa kilo tak tahu. Udang besar 4 ekor. 400 gram. Sotong pun besar juga tu. Buat jeruk tepung. Lepas tu ikan bakar. So Makan 650 gram. 150 gram. Sabar lu. Belum. So apa aku rasa berbaloi lah kalau korang datang sini Murah. nak tahu kedai makan mana malam, sinilah. Sedap pun sedap tapi agak lama sikit sebab ramai biasa lah tu. Tak adalah lama Tak ada lama sangat. Sejam Pukul lah. 9:40 dapat. 40 minit sikit lah. Okey je. Okey je. So kita orang malam tak ada pergi mana, balik hotel tidur. Besok Bagi pagi Lily main. kita sarapan. Besok pagi kita sarapan, lepas tu kita pergi mandi laut. Mandi laut ke swimming pool? Besok pagi mandi laut, swimming pool. So malam ni tak ada apa-apa kita nak buat dah. Kita jumpa besok je lah. Bye. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Lily. Happy birthday to you. Okay, so habislah trip kita orang 2 hari 1 malam dekat Port Dickson. So first day kita orang pergi tanpa booking apa, kita orang terjah je. Alhamdulillah ada kosong dekat Aka Hotel and Resort. Dan hotel tu pula
best gila. Sebab location dia memang strategik betul. Pantai dia pun tak ramai orang kat situ. Lepas tu kita makan tengah hari. Tengah hari pun okey lah, makanan dia pun sedap juga. Kedai yang asam pedas. Alamak, nangis kat anak tu. Lily nangis. Lepas tu malam kita mandi dekat malam kita makan dekat Senandung semalam. Kan? Senandung malam di Teluk. Ikan bakar tu sedap, semua sedap. Kau boleh tengok video dia. Kau mesti dah tengok dah video tu kan. So trip birthday Lily ni memang best. Kalau korang suka kita buat video macam ni lagi, jangan lupa like, share dan subscribe. Kita jumpa video hadapan. Bye. Bye Lily. Bye. Bye. Ngemuk. Bye. Bye.